juga surah yang digelar sebagai Az-Zahrawain. Ni share pilah, baca pilah, sebut pilah Az-Zahrawain. Apa dia surah Az-Zahrawain? Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran hari kiamat jadi syafaat pada orang yang baca dia. Lepas tu Nabi sambung, Iqra'ul Zahrawain, bacalah kamu. Zahrawain maksudnya dua pemberi cahaya. Zahrawain maksudnya dua pemberi cahaya. Apa dia Zahrawain? Al-Baqarah wa suratul Ali Imran. Surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Baca sekali. Al-Baqarah, Ali Imran digelar Az-Zahrawain. Fa innahuma, ada perbahasan juga sebab apa sebut Az-Zahrawain tu, tapi tak mahu sebutlah. Jadi panjang lagi. Sebab apa baca dua surah itu? Nabi kata, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayayatan. Nabi kata, kerana pada hari kiamat dua surah ini akan datang kepada orang yang baca dia jadi dua tumpuk awan besar. Kita duk kena jemuk tengah padang apa? Padang mahsyar tu tak ada tempat, tak ada awan-awan, tak ada nak lindung. Dua surah tu jadi awan. Dua surah tu jadi awan. Surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Au ka'annahuma firqan min tayris sawwab. Ataupun dia tak jadi awan, dia jadi burung-burung banyak yang duk kembang apa? Duk kepok sayap, duk lindung orang bawah dia. Burung-burung yang banyak duk jadi payung. Duk jadi payung. Tuhajjani an ashabihima, duk lindung orang yang baca dia. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kamu surah Al-Baqarah. Nabi kata, fa inna akhadhaha barakah, kerana surah Al-Baqarah itu siapa baca dia jadi berkat. Wa tarakaha hasrah, siapa yang tinggal tak baca Al-Baqarah dengan Ali Imran, hasrah, rugi besar. Nabi kata, wala tastati'uha batalah. Ini fadilat yang ketiga. Siapa baca Al-Baqarah, Nabi kata dia takkan kena sihir. Dia takkan kena sihir.